Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni 27 hari bulan 12 2025. So, kita berada di lokasi event yang bertempat di Melaka. Dan juga lokasinya agak baru bagi kami. Tak pernah lagi kami join sebarang event yang berlangsung di lokasi inilah. So nama lokasi ini adalah Pantai Angkor Melaka. Ya, hari ni kita main batu dekat batu. Di batu. Keadaan dia macam ni lah sepanjang-panjang sepanjang-panjang pemandangan saya tengok lah. So dekat belakang sana ada bangunan lah. Ada bangunan Angkor. Sebelah Angkor kata ni. So kita tak tahu apa target ikan dekat sini. So kita pun tak tahu, memang tak pernah. So tapi katanya ikan kat sini ada ikan daun baru, ikan malung, mayung, ikan pari macam biasa lah. So kita tengok je lah apakah hasil yang berjaya dinaikkan oleh sahabat-sahabat di sekeliling saya ni. Dan juga adakah kami juga berjaya menaikkan sebarang tangkapan. Suara serak sikit, agak demam hari ni. Okay guys, apa pun stay tune macam biasa guys. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTV Surf Casting. Adios. Okay guys, so macam biasalah setting perambut batu saya lebih kurang dalam 1 jengkal lah. Tak mau pakai batu berat-berat ini. Kita pakai batu kecil-kecil sebab kita tahu lokasi ni ada tempat yang macam berbatu sikit. Dia agak sukar untuk kita handle lah. Kalau batu besar ni, batu ladung berat, kita pakai yang ringan-ringan je. Lagi kita pun tak nak baling jauh. Sebab bila keadaan batu macam ni, ikan berpotensi berada dekat berhampiran dengan batu je sebenarnya. Dia tak ada pergi jauh sangat. Sebab anak-anak ikan memang akan berkumpul dekat tepi ni. Itu saya punya orang cakap firasat lah. Mungkin boleh diguna ataupun mungkin tak boleh diguna. Just abaikan je lah. Apapun, saya cuma berkongsi apa yang saya tahu. Walaupun tempat ni macam tak ada arus, kita standby siap-siap batu ladung yang ada sauh. Sebab bukan apa, kita takut tiba-tiba je ada arus laju ke apa ke. So tak adalah kita buang masa sangat untuk kita buat batu ladung baru. Ikat batu sauh ni. So ikatan macam biasa lah. Saya rasa semua dah tahu dah ikatan saya macam mana. So tak perlu dah explain kat sini. Okey geng, event akan bermula bila-bila masa sahaja daripada sekarang. So kita persiapkan peralatan kita dulu. Readykan apa equipment yang perlu. Kita isi umpan dah. Start je kita terus baling. Sebab kita baling tak jauh ini. Kita main dia, kita target ikan dekat je. Kita tunggu horn permulaan dibunyikan.
Tengok teknik kita pakai. Satu atas, satu bawah hari ni. Kita main double hook. Mi, air ke sini, Mi. Mi kena baling ke kanan sikit. Cik, ajar buka ke, Cik? Ya. Baling. Oh, tukar. Tukar. Tukar boleh lah daripada tak ada. Ikan pertama hari ni. Ke tepi, Mi. Masa kat mana, masa? Berat dia 220. Tukar pertama. Ni ikan. Ikan saiz ni. Tak ikan apa. Saiz ni saiz. Apa tukar? Oh. Tukar bertukar lah. Ikan payah hari ni. Ikan tukar. Oh, besar-besar je. Sembi. Oh, lama. Dahsyat je. Kegerut. Ikan kedua. Majid. Ada. Jauhnya lah Masya duduk. Kita lutut dah jam. Okey tak? Cabut baik cabut. Oh, nasib baik. 220. Mana awi nanti saya put. Nah. Oh lama. Berapa itu? Udang kopi. Tak ada, udang kecil. Aku hantar udang besar luar aku pakai udang. Jauh tak? Ha? Jauh. Jauh. Oh, ikan apa main jauh? Aku hantar jauh. Kau main dekat tadi. Sekut. Cikgu dapat daun baru. Terbaik lah cikgu. Tengok berada ni beraksi macam ikan besar.
Ikan apakah ini? Macam tuka. Tuka lagi. Banyak ikan tuka hari ni. Tuka. Wush. Tuka. Kelawar. Ikan apa? Oh, talang. Abang Rem dapat talang. Ketalang pun ada. Ni kesal je. Oh, yang baru. Yang baru. Yang baru ada, talang ada. Sejauh-jauh ikan saya ni dapat. Kalau saiz macam ni, kita catch and release je lah. Ikan nama baru, anak ikan. Anak ikan. Oh, dapat juga ikan daun baru akhirnya. Walaupun anak daun baru. Tolong. Tak ikan. Okey. Aduh. Cabut lah. Cabut lah. Okey apa? Ni pula. Betul lah. Abang Haji yang disayangi. Tu. Aduh. Elok licin. Ha. Ya, letak. Jatuh celah batu, sayang. Okey. Okey gang, nampaknya masa pun dah pukul 1. Kita cuma dapat ikan kecil-kecil je hari ni. Dekat kawasan saya ni tak ada ikan-ikan mega. Cuma tadi adalah strike seekor ikan pari, tapi
putus, tak berjaya dinaikkan. Okay guys, so kita rasa ini sajalah rakaman pada kali ini. Ikan tak meriah guys, ikan tak meriah. So apa pun, thanks for support. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel JTB Surf Casting. Jumpa lagi guys. Adios.